Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jika sebelum ini kita telah membincangkan tentang pembiusan penuh, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik berkenaan dengan pembiusan separuh atau pembiusan setempat. Pembiusan setempat ini boleh dibahagikan kepada tiga: spinal, epidural dan peripheral nerve block. Pembiusan setempat ini akan membolehkan anda tetap sedar tetapi mengurangkan rasa sakit. Pertamanya adalah spinal. Spinal ini adalah proses penyuntikan ubat bius ke dalam cecair tulang belakang. Tujuannya untuk supaya anda merasa kebas. Ia sering digunakan untuk pembedahan daripada pinggang ke bawah. Kedua pula adalah epidural, iaitu penyuntikan ubat bius ke dalam ruang epidural di sekitar sumsum tulang belakang. Biasanya anda akan ditawarkan bius jenis ini untuk mengurangkan kesakitan semasa di dewan bersalin ataupun sebagai pilihan untuk mengurangkan sakit selepas pembedahan. Ketiganya adalah peripheral nerve block. Ia berfungsi untuk merencatkan sementara fungsi saraf-saraf yang pergi ke kawasan-kawasan tertentu di badan. Ia boleh digunakan untuk menghilangkan rasa sakit semasa ataupun selepas daripada pembedahan. Kelebihan utama pembiusan separuh ini adalah anda akan tetap sedar semasa pembedahan. Risiko pembiusan separuh ini juga relatifnya adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan pembiusan penuh. Justru, sebelum memutuskan jenis pembiusan yang sesuai untuk anda, berbincanglah dengan doktor untuk lebih memahami pilihan-pilihan yang ada. Sekian sahaja untuk kali ini. Jangan lupa like, share and comment jika anda rasa video ini bermanfaat untuk anda. Sekian.